Soalan 4. SMK Gunung Mesak akan mengadakan Explorers sempena Minggu STEM sekolah. Berikut adalah maklumat berkaitan berkaitan stesen yang perlu dilalui oleh peserta Explorers berkenaan. Okey, jadi pada jadual ini diberikan maklumat berkaitan stesen ke stesen dan juga diberikan maklumat jarak dalam meter. Soalan 4.1. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, lukis satu graf terarah dan berpemberat pada ruang jawapan. Okey, jadi untuk melukis graf tidak terarah, kita perlu lihat maklumat yang dibekalkan dalam soalan. Kita mulakan dengan stesen ke stesen ni. Kita mulakan dengan J ke K. Jadi J kita akan sambung daripada stesen J ke stesen K. Ataupun dalam bab graf ini dikenali sebagai bucu. Kita sambungkan bucu J kepada bucu K. Seterusnya kita tuliskan pemberatnya di tepi, iaitu 4. Seterusnya daripada bucu J kepada M. Bucu J kepada M. J kepada M. Kita tuliskan pemberatnya iaitu 6. Seterusnya bucu J kepada bucu P. J kepada P. J kepada P. Yang mana jaraknya adalah 3. Seterusnya daripada bucu K ke L. Bucu K ke L. Sambungkan bucu K ke L. Kena buat dengan satu garisan lurus. Garisan lurus. Sebaiknya menggunakan pembaris. K ke L. Pemberatnya adalah 7. Seterusnya adalah daripada bucu L ke M. L ke M. Sambungkan daripada L ke M. Pemberatnya adalah 2. Dan akhir sekali adalah bucu M ke bucu N. Bucu M ke bucu N. Dan pemberatnya adalah 5. Jadi inilah kaedah bagaimana kita nak melukis satu graf tidak terarah dan mempunyai pemberat pada setiap tepi. Sekian. Soalan 4.2. Berdasarkan graf yang dilukis di soalan 1, senaraikan set bucu dan jumlah bilangan darjah. Jadi untuk menentukan ataupun menyenaraikan set bucu, kita akan tulis atau nyatakan bucu-bucu yang terdapat pada graf ini, iaitu yang berlabel dengan huruf. Biasanya kita akan menggunakan tata tanda set untuk menyenaraikan bucu. Kita mula dengan bucu P, bucu J. Kita mula dengan bucu J. Seterusnya bucu K, kemudian bucu L, bucu M, kemudian bucu N, dan akhir sekali bucu P. Inilah cara kita nak menyenaraikan set bucu. Seterusnya soalan ini menghendaki kita untuk mengira atau mencari jumlah bilangan darjah.
Okey, jumlah bilangan darjah. Okey, yang paling mudah adalah kita menggunakan formula, okey, iaitu jumlah bilangan darjah. Okey, formulanya adalah 2E. Okey, apa itu E? E adalah tepi. Jadi bilangan tepi, kalau kita dah tahu bilangan tepi, okey, maka kita boleh tentukan berapa jumlah bilangan darjah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini berapa kita nak kira tepi dia. Okey, daripada graf ini. Okey, tepi dia, okey, kita boleh kira. Okey, kita tandakan dengan warna merah untuk nampak dia punya tepi dia. Okey, ini 1. Kemudian kita ada 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey, kita punya bilangan tepi adalah 6. Ya, bilangan E, edges tepi kita adalah 6. Maka jumlah bilangan darjah kita adalah 2 kali E, iaitu 2 darab 6 adalah 12. Ya. Jadi sekiranya kita tidak ingat formula, 2 kali E itu adalah jumlah bilangan darjah, kita juga boleh mengira secara biasa, iaitu tanpa menggunakan formula. Jadi untuk mengira jumlah bilangan darjah, kita perlu tentukan terlebih dahulu bilangan darjah di setiap bucu. Contohnya kita mula dengan bucu K. Bucu K ni berapa bilangan darjah dia adalah berapa garis ataupun berapa tepi yang bersambung kepada bucu K. Jadi kat sini kita tengok bucu K adalah 2 tepi yang bersambung pada bucu K. Jadi bilangan darjah bucu K adalah 2. Begitu juga dengan bucu L. Ada 2 tepi. Jadi darjahnya adalah 2. M ada berapa? Ada 3 tepi yang menyambung kepada bucu M. Jadi tepinya adalah darjahnya adalah 3. Bucu N ada 1 sahaja tepi, 1 darjah. Bucu J ada 3 darjah. Dan bucu P ada 1. Jadi kalau kita tambahkan, 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 adalah 12. Boleh juga kita kira secara biasa, tapi yang lebih mudah adalah kita gunakan formula, iaitu jumlah bilangan darjah adalah sama nilainya dengan 2 kali bilangan tepi ataupun 2E. Sekian. Soalan 3. Untuk menentukan pemenang bagi acara Explorers, murid perlu menggunakan satu laluan yang menghasilkan jumlah jarak paling panjang dengan syarat bermula di stesen P dan tamat di stesen N. Serta setiap stesen hanya dilalui sekali sahaja. Seterusnya hitung jumlah jarak terpanjang tersebut dalam meter. Jadi untuk menentukan laluan, soalan ini kita perlu faham. Sebenarnya soalan ini adalah untuk kita menentukan laluan. Jadi kalau laluan, kita perlu mula daripada P dan berakhir N. Jadi kita boleh mula daripada P pergi ke J. Kita tulis jawapan kita P, kemudian pergi ke J. Dari J pergi ke K. Dari J pergi ke K. Kemudian dari K pergi ke L. Pergi ke L. Dari L pergi ke M. L pergi ke M. Dan dari M pergi ke N. Jadi syaratnya mesti semua stesen ataupun semua bucu dilalui hanya sekali. Jadi untuk menjumlahkan jaraknya, kita kira P ke J 3, tambah J ke K 4, tambah K ke L, K ke L 7, L ke M 2,
tambah M ke N adalah 5. Dan jumlahnya adalah 21. Sekian.